Mari kita tengok bagaimana nak selesaikan soalan nombor 2, di mana apa bezanya soalan nombor 1, iaitu sudut ialah dia nak dalam bentuk rect, dalam bentuk radian. Jadi sebelum kita pergi kepada soalan sebenar, kita ulang kaji sedikit bagaimana nak menukarkan daripada sudut dalam degree, dalam darjah kepada radian. Contohnya, kalau kita ada 180 darjah, iaitu ini adalah 100, kita nak tukar kepada rad dah kita darabkan. Jadi 180 darab pi per 180. Okey. Jadi untuk 180 darjah ialah pi radian. Kalau 360 darjah 180 pi, jadi 360 2 pi dan seterusnya lah. Kalau kita nak 90 pi bagi 2, kalau kita nak 60 180 bagi 3, jadi pi bagi 3. Okey. Jadi kita akan menggunakan juga pengetahuan kita tentang sukuan-sukuan, iaitu jika kita dapat sudut asas dalam sukuan pertama, kita nak sukuan kedua, kalau nilai untuk nilai sin yang positif itu 180 tolak theta. Contohnya sini adalah theta. Jadi 180 tolak theta. Tetapi kalau kita dah menggunakan dalam rad, maknanya pi tolak theta. Dan dalam rad lah. Okey, ini dalam darjah. Ini pi tambah theta. Ini syarat dalam rad. Dan 2 pi tolak theta yang dalam rad. Okey, jadi tengok sini. Bagaimana kita selesaikan sin 2x tambah pi per 6 sama dengan negatif punca kuasa 23 per 2. Kalau macam ni, maknanya sudut-sudut tu sudut yang special. Sudut apa? 30, 60, 45. Jadi macam mana kita tahu? Kita tengok dulu segitiga, kita lukis tu yang asalnya daripada segitiga, nampak macam tak berapa sama, segitiga kaki, segitiga sama yang bersisi 2. Bila sama bersisi 2, jadi sudutnya 60 darjah. Dan di sini 90 darjah. Bila dah belah 2, di sini akan dapat 1, dan di sini adalah punca kuasa 2, 3. Okey, jadi kalau punca kuasa 23 per 2, maknanya sudut tu 60 darjah. Jadi 60 darjah adalah 180 bahagi 3. Jadi kita boleh kata pi per 3 rad. Okey. Jadi daripada sini kita nak selesaikan tu, pertama kita cari bila tekan shift shift sin untuk nilai ni, kita akan dapat 60 darjah. Okey, jadi dia tak ada baginya pi per 3 ni. Okey, jadi kamu kena tahu sendiri. Okey, dari sini nilai special ni kamu kena tahu nilainya adalah pi per 3. Jadi kita kata sudut asas iaitu pi per 3 rad. Jadi kalau kamu perlu tulis dekat hujung ni 60 darjah. Perlu dipadamkan, sebab ini tak boleh jadi sebahagian jawapan. Okey, jadi kemudian bila kamu tulis 2x tambah pi per 6. Okey, pi per 6 ni sebenarnya 30 darjah. Okey, sebab 180 bahagi 6 dapat 30. Jadi 180 adalah pi bagi 6 adalah 30 darjah. Okey, sama dengan berapa? Okey, jadi yang ini kita kena tahu bahawa nilai yang kita nak ni nilai yang negatif. Okey, nilai sin ASTC all sin dan cos untuk kosan yang positif. Semua positif, sin saja positif, tangent saja positif dan cos saja positif. Jadi untuk sin yang negatif, sin tapi negatif, sebab sin yang positif 1 dan 2, jadi sin yang negatif adalah 3 dan 4.
4 180 ataupun pi tambah theta dan 2 pi tolak theta. Okey, dan di sini sebabkan dia kata 2x ni, jadi kita kena ingat balik, dia kena anggapkan dua pusingan. Walaupun dia beritahu sini, dia beritahu bahawa nilai x tu di antara 0 dan 2 pi, tapi sebabkan kalau di sini ialah 2x, yang ini akan jadi 4 pi. Ini masih kosong lah sebab darab 2. Okey, jadi 4 pi itulah 700 ataupun 360 darab 2. 2 pi 360 darjah. Okey, balik semula daripada sini. Jadi disebabkan kita nak yang negatif, sudut mana yang negatif untuk sin ketiga dan keempat. Macam mana dapat dia tu? Iaitu untuk sukuan ketiga, yang ni pi tambah kan. Jadi pi tambah pi per 3. Jadi pi tambah per 3 tu maknanya di sini per 1 darab 3 ni 3 pi. 3 pi tambah 1 pi dapat 4 pi. Jadi 4 per 3 pi. Itu untuk sukuan ketiga yang pusingan pertama. Dan untuk yang ni, lepas tu untuk yang sini pula ialah 2 pi tolak pi per 3. Yang ni ialah 2 per 1 darab 3 dapat 6. 6 tolak 1 akan dapat 5. Jadi 5 per 3 pi. Dan disebabkan ni ada 2x, 2 kali pusingan. Jadi setiap dua sudut ni, kedua-duanya kita akan tambahkan dengan 360 darjah, iaitu 2 pi. Jadi kalau 2 pi tambah dengan 4 per 3 pi, jadi ini per 1 darab 3 kita akan dapat 6 tambah 4 10. 10 per 3 pi. Dan yang keempat, yang ini tambah dengan 6 juga, dah akan dapat 11 per 3 pi. Okey, jadi semuanya dalam bracket. Okey. Dan kemudian kita kata 2x di sini iaitu dengan setiap satu ni tolak dengan pi per 6. Jadi 4 per 3 ni ialah 8 per 6 tolak 1 akan dapat 7 per 6 pi. 5 per 3 pi ialah 10 per 6 tolak 1 9 per 6 pi. 10 per 3 ialah 20 per 6 tolak 1 19 per 6 pi. Kemudian 22 per 3 22 per 6 tolak 1 21 per 6. Tapi 21 per 6 ni boleh kecilkan. Jadi sifar 3. Sifar 3 7 dengan 2. Okey. Jadi 7 per 2 pi. Jangan tulis 21 per 6 lah. Okey, dan kemudian kita bahagi 2. Jadi 7 per 6 bahagi 2 akan dapat 7 per 12. Ataupun kamu bukan faham, 2 ni darab sini bawah ni. Okey, dapat x. Jadi itu nilai x. 7 per 12 9 per 12. Oh, kalau 9 per 12 ni 9 per 12 ialah 3 per 4. Lepas tu 19 per 12 pi. Dan kemudian bagi 2 7 per 4 pi. Okey, jadi itu semua nilai-nilai untuk x yang kita boleh masukkan di sini supaya kita akan dapat nilai sinnya adalah negatif punca kuasa 2. Punca kuasa 2 3 per 2. Seterusnya, soalan 2B. 3 sin y sama dengan 2 tangent y. Jadi kita akan ubahkan tangent kepada sin per cos. Kita dapat 2 sin y per cos y. Jadi kemudian cos y ni cikgu akan darab ke sebelah sini. Kita dapat 3 sin y cos y
sama dengan 2 sin Y. Dan kita bawa sin Y, 2 sin Y ni ke sebelah sini untuk kita boleh faktorkan nanti. Jadi kita kata 3 sin Y cos Y sama tolak 2 sin Y sama dengan kosong. Jadi sin Y, dan dalam bracket kita dah keluarkan sin Y dengan sin Y. 3 cos Y tolak 2 sama dengan kosong. Jadi sin Y sama dengan kosong. Sin masa bila kosong tu, jadi kamu kena lukis graf. Okay, ingat balik graf sin macam ni. Dia akan melanggar kosong pada paksi X. Paksi X ni adalah 0, 180 dan 360. Kita tak boleh tulis yang itu. Kamu kena tulis nilai-nilai Y adalah 0, 180 ialah pi. Pi rad. Dan 360 ialah 2 pi. Okey, dan kita selesaikan juga yang ini. 3 cos Y tolak 2 sama dengan 0. Jadi kalau 3 cos Y tolak 2 sama dengan 0, kita boleh selesaikan. Kita boleh kata, kita pindahkan 2 dulu. 3 cos Y sama dengan 2. Jadi cos Y sama dengan 2/3. Jadi untuk yang ini, kalau kamu tekan kalkulator, bukan in term of pi dia bagi. Okay, jadi cikgu kena tekan kalkulator dan macam mana bila tekan kalkulator untuk shift cos untuk 2/3, kita akan dapat 48.18. Jadi yang itu kita boleh tukar terus kepada dalam pi rad. Okay, jadi apa yang kamu kena faham, itu nilai sudut yang cikgu dapat itu 48.19 darjah itu kita kena darab dengan pi per 180. Dan kita tak tekan kalkulator darab dengan 3.42. Dan kita tekan ini saja, 48.9 bahagi 180. Nanti kita akan dapat nilai asas sudut asas. Okey. Jadi nilai tersebut dah berapa? Darab dengan kita tekan itu bahagi dengan 180. Kita dapat 0.2677. 0.2677 pi. Okey. Jadi pi itu kita tak tekan. Kita tekan ni je. Ni bahagi 180. Jadi jawapan tu dalam bentuk pi. Okey, dan kemudian untuk tahu nilai Y di sini disebabkan nilai ni adalah nilai yang positif, nilai sin, nilai cos pada sukuan pertama adalah positif. Jadi kita nilai tersebut adalah antara jawapannya. Dan kemudian nilai cos juga adalah berada pada sukuan keempat, nilai yang positif. Jadi untuk yang itu adalah 2 pi tolak 0.2677. Tapi kita tekan kalkulator cuma 2 tolak 0.2677, iaitu 1.73 1.7323 pi. Dan sebabkan kita ada dua penyelesaian, kita gabungkan semua dan susunkan. Oleh itu Y susun dari segi nilai terkecil sehingga terbesar. Jadi bermula dengan kosong, ini pi, ini 1, ini 0.2, jadi 0.2677 pi. Kemudian nilai 1 pi, kemudian 1.7323 pi, dan akhir sekali 2 pi. Soalan 2C, 3 cot
kuasa 2Z tolak 5 cosec Z tambah 1 sama dengan kosong. Jadi bagaimana kita nak buat ni? Okey, pertama kita menjadikan persamaan ni satu persamaan dalam satu ungkapan ataupun dalam satu sebutan. Okey, jadi ni kod ni cosec. Jadi yang cosec ni tak boleh ubah dari lain, tapi kod ini kalau kita tengok dekat formula trigonometri, soalan ataupun penyataan dekat nombor 5, dia kata cosec kuasa 2A adalah sama dengan 1 tambah kod kuasa 2A. Jadi kita akan tukarkan kod ini kepada cosec kuasa 2 tolak 1. Okay. 3 bracket cosec kuasa 2 tolak 1. Cosec kuasa 2Z tolak 1 tolak 5 cosec Z tambah 1 sama dengan kosong. Dan kemudian kita buka bracket, dapat 3 cosec kuasa 2Z tolak 3 tolak 5 cosec Z tambah 1 sama dengan kosong. Dan kita boleh ringkaskan, susun dalam bentuk kuadratik, bentuk A. Okay, tolak 5 dulu, 5 cosec Z 1 tolak 3 negatif 2 sama dengan kosong. Jadi cikgu percaya kita boleh faktorkan. Di sini ialah cosec Z sama dengan berapa yang kita akan check daripada kalkulator. Okay, itu kita ambil persamaan kuadratik. Masuk kunci persamaan kuadratik. Okay, nilai A ialah 3, nilai B ialah negatif 5 dan C ialah negatif 2. Jadi nilai cosec Z yang pertama ialah 2 dan yang kedua adalah negatif 1/3. Dia bagi dalam desimal, kalau kamu tekan ABC dia akan tukar kepada pecahan. Jadi pemfaktorannya adalah cosec Z tolak 2 dan 3 cosec Z tambah 1. Okay, kita selesaikan satu-satu. Macam mana selesaikan? Kita bukan dari kalkulator yang ada cosec pun. Kita akan tukarkan kepada sin. Okey, cosec Z cosec Z tu tertukar pada sin, iaitu 1 per sin Z sama dengan 2. Dan kemudian 2 cikgu pindah bawah, ni sin Z naik atas. Jadi 1 per 2 sama dengan sin Z. 1 per 2 ni, tengok sini. Okey, dekat sini 30 darjah kan. Jadi sin Z sama dengan 1 per 2. Jadi maknanya sin adalah opposite, bertentangan per hypotenuse. Jadi bertentangan dengan 30 ni. Jadi nilai Z ni sudut asas dia 30 darjah. Jadi sudut asas ialah 30 darjah. Tapi 30 kita jangan sebut 30. Iaitu nak dapat 30 daripada 180, 180 kalau bahagi 6 akan dapat 30. Jadi pi ni bahagi 6. Jadi sudut asas ni ialah pi per 6 radian. Okey, kalau kamu dah well versed dengan pertukaran tu, tak payah tukar lagi lah. Okey, kalau kamu dah buat latihan yang secukupnya pada 6.1, 6.2. Okay, jadi sudut asas ni bila kita dapat pi per 6 rad. Jadi nilai Z di sini. Okey, jadi kita nak nilai yang positif. Jadi sin adalah positif pada sukuan pertama dan sukuan kedua. Jadi nilai pi per 6 ini adalah sebahagian perjawapan. Okey, dan yang kedua, sukuan kedua 180 tolak ni ada pi tolak pi per 6. Okey, pi tolak pi per 6 itu maknanya 6 per 6 pi tolak 1 per 6 pi. Kita akan dapat 5 per 6. Okey, dan kemudian selesaikan yang kedua. Cosec Z kita tukar sekali lagi. 1 per sin Z sama dengan negatif 1 per 3.
kita cross multiply kan, kita dapat sin Z adalah negatif ni cuba letak dekat 3 ya. Jadi kita dapat negatif 3. Okey, jadi bila tengok negatif 3 ni, kalau kita tengok graf sin sekali lagi cikgu lukis. Okey, dari sini 1, bawah ni negatif 1. Jika kita dapat lebih pada 1 ataupun kurang pada negatif 1, itu dah out of range, tak ada penyelesaian. Okey, so macam tu je lah, no value, tak ada nilai, tidak ada. Okey, apa-apalah untuk sendiri. Okay, soalan 2D, sin 2A tolak cos 2A sama dengan kosong. Ada sin, ada cos dan nilai sudutnya yang sama. Jadi biasanya tu kamu kena tahu pengetahuan ni. Kamu kena tahu pengetahuan tangent A ataupun tangent X ke berapa ialah sin A bagi dengan cos A. Jadi kalau tangent 2A, sin 2A per cos 2A. Jadi cikgu akan tukarkan dia kepada cos 2A kat sebelah kanan, sin 2A kat sebelah kiri. Macam tu. Jadi kita akan tulis sin 2A bahagi dengan cos 2A sama dengan 1. Okey, sebab bahagi dengan cos, jadi cos 2A bahagi cos 2A akan dapat 1. Jadi sin bahagi cos ni kita tukar pada tangent. Jadi kita kata tangent 2A sama dengan 1. Kalau kamu pernah tengok ataupun bukan perlu tengok lah, maknanya buat sudut-sudut yang special ni, kita kena tahu bahawa satu segi 4 sama. Contohnya agak sama, bersisi 1. Jika kamu belah akan menghasilkan sudut 45 darjah. 91 kan. Jadi sudut yang ini, jawapan untuk satu ni mesti 40 darjah. Jadi 45 darjah adalah pi per 4. Okey, 180 bagi 4 akan dapat 45 darjah. Okey, jadi pi per 4. Okey, jadi sudut asasnya, okey, jadi sudut asas ialah 45 darjah, iaitu pi per 4. Jadi kita tengok sini, jadi nilai 2A dahulu ialah pertama, sebab kita nak positif, jadi pi per 4 adalah salah satu jawapan. Dan kemudian tangent adalah positif pada sukuan pertama dan sukuan ketiga, iaitu pi tambah theta. Okey, pi maksudnya 1 pi. Ini pi per 4. Okey, 1 tambah dengan 1 per 4 tambah 4 per 4 adalah 5 per 4. Jadi 5 per 4 pi. Dan disebabkan ni 2, ada 2A, jadi kita tambah ini dengan 360 darjah, itu 2 pi. Okey, jadi 2 pi itu ialah 8 per 4 pi. Jadi 8 per 4 tambah dengan pi per 4 akan dapat 9 per 4 pi. Kemudian 5 per 4 tambah 8 per 4 akan dapat 13 per 4 pi. Dan nilai A ialah kalau kamu bagi 2 lah. Jadi bagi 2 tu kamu boleh letak je sini 2 dan 4 8. Jadi pi per 8. Dan 10 per 8. 10 per 8 bukan 10 per 8, 5 per 8 5 per 8. Atas tak berubah, bawah saja. Okey, kemudian 9 per 8 pi. Dan 13 per 8 pi. Okey, soalan E, cos P darab sin B sama dengan 1 per 4. Apa perlu kita buat di sini? Kita
cross multiply 4 ni 4 saja. Jadi 4 cos B sin B sama dengan 1. So nak buat apa? Kalau kita tengok dekat formula trigonometri soalan ataupun penyataan dekat nombor 6, dia kata sin 2A ialah 2 sin A cos A. Jadi apa kita buat dengan 4 ni? Kita tulis 2 darab 2. 2 darab 2 cos B sin B sama dengan 1. Jadi kita ambil nilai ni saja. Tukarkan kepada sin 2B. Jadi 2 ni akan bawa sana balik 1/2. Ataupun bila kamu dah faham tu, kamu bawa 2 je lah kat sini, tukarkan. Okay? Jadi dan kemudian banyak kerja ni, yang ni kamu boleh tak perlu tunjukkan. Okay, dan seterusnya 1/2. Kalau kita tengok pada special punya sudut ni adalah merujuk kepada sudut 30 darjah. Okay, 30 ialah 180 bahagi 6. Jadi kalau 180 adalah pi, jadi untuk dapatkan 30 darjah dalam pi ialah pi per 6. Jadi kita kata nilai 2B, tak ada sin lagi ya, iaitu ataupun kita kata sudut asasnya untuk 1/2. Sudut asas adalah pi per 6. Jadi nilai 2B, okey, sebabkan ni positif, ini pi per 6 adalah 1+1 jawab pi. Kita nak yang positif. Kita sin positif 1 dan 2. Okey, jadi pi per 6 dan kemudian pi tolak pi per 6. Pi maksudnya dalam kes ni pecahan ni per 6, jadi pi tu adalah 6/6. 6/6 tolak 1/6 akan dapat 5/6 pi. Kemudian sebabkan dia 2B, 2 pusingan, jadi kedua-dua sudut ni kita tambahkan dengan 2 pi. 2 pi kalau kita jadikan dalam bentuk pecahan kepada per 6, jadi kalau 2 pi per 1, 1 tu darab 6 ataupun darab 6 akan dapat 12/6 lah. 12/6 tambah dengan 1 akan dapat 13/6 pi. Dan kemudian 5/6 tambah 12/6 dah 17/6 pi. Jadi nilai B setiap satu ni kita bahagi 2, ataupun kita 2 ni kita darabkan dengan yang bawah ni, kita salin di atas. Pi per 12 rad, dan kemudian 5/12 pi rad, dan kemudian 13/12 pi rad, dan kemudian 17/12 pi rad. Okey. Jadi kita dapati semua sudut-sudut ini ialah di antara 0 hingga 2 pi. Ini kurang pada 2 pi. Okey, soalan terakhir untuk 2F, 4 sin X tolak pi cos X tolak pi sama dengan 1. Okey, ni soalan F ni dengan D ni tak jauh beza. Okey, jadi apa kita buat? Kita akan pindahkan 4 ni biar jadi 2 darab 2, padam je 2 darab 2. Lepas tu cikgu akan ambil yang ini, tukarkan kepada sin 2 darabkan X tolak pi. Okay, dan sama dengan 1/2. 2 yang ni, 2 yang ni tak pergi ke sana balik. Okey. Jadi yang ini seperti yang tadi pun dapat 1/2 juga. Okey, jadi dia punya sudut asas tu sama je. Sudut asas adalah pi per 6. Okey, sebab 30 darjah. 1/2, 30 darjah. Jadi 30 darjah adalah pi per 6, sebab 180 bagi 6 adalah 30 darjah. Okey, sudut asas tu jadi yang ini, dan kita ada 2 dekat sini, jadi dia akan ada 2 pusingan dan sin adalah positif pada 1 dan 2. Okey, jadi kita kata
2 darab dengan X tolak pi adalah sama dengan, yang pertama pun kita ambil pi per 6. Dan kemudian sukuan kedua ialah cikgu rasa sama macam D tadi ataupun E tadi. Okay. Itu kita salin je sudut-sudut tu, sudut yang sama je, iaitu 5 per 6, 13 per 6, 17 per 6. Okay. Jadi berapa tadi? 5 per 6. Okay, kalau kamu terlupa dan macam mana ataupun tak faham macam cikgu dapat sudut-sudut ni, boleh tengok video untuk E. Okay, 5 per 6, kemudian 13 per 6 pi, dan kemudian 17 per 6 pi. Okey, selepas tu buat lain sikit, sebab ni ada 2 dekat sini. Jadi apa kita buat? Sekarang ni kita nak darab ke dalam ke nak darab ke dalam dulu boleh, tapi cikgu nak buat apa? Cikgu nak pindah 2 dulu. Jadi semua bahagi 2. Okey, jadi tinggal X tolak pi saja. Jadi ni bahagi 2, 2 ni sama dengan 2 ni darab dengan 6 lah. Jadi pi per 12, 5 per 12 pi, dan 13 per 12 pi, dan 17 per 12 pi. Dan kemudian dalam kes ni kita tambah dengan pi setiap satu sudut ni. Jadi dapatlah nilai X. Ini 1 per 12 tambah 12 per 12. Okay? Sebab 1 pi, ini 1 per 12 pi. Okay, jadi 1 per 12 tambah 12 per 12 ialah 13 per 12 pi. Dan kemudian 5 tambah 12 akan dapat 17 per 12 pi. 13 tambah 12 akan dapat 25 per 12 pi. Dan kemudian 17 tambah 12 dapat 29 per 12. Okey, cek sekejap. Okey, alright. Jadi itu saja untuk nombor 2 latihan kendiri 6.10. Jadi bertemu lagi untuk latihan seterusnya. Assalamualaikum.